Masuk YouTube ni. Jadilah burung kali. Gemar masuk YouTube. 5:59 minit petang. Pukul 6 lah tak? Oh. Assalamualaikum, salam sejahtera and welcome back to my YouTube channel. Haha. Apa khabar sahabat-sahabat yang dikasihi di luar sana? Hari ni macam biasa, Daus, orang penting kena ada. Dia bawa geng hari ni, Kama. Jadi. Master Kama. Master Okey, bukan manggis Master Master. Alright, hari ni kita orang sebenarnya dah lama tak turun ke sungai. Tapi tiba-tiba dah bunyi, dah lama tak makan baung kat tepi sungai. Jadi hari ni Macam salah itu. jadi hari ni kita orang akan cari baung. 2 hari dah kita akan ada kat sini. Malam ni kita akan tidur kat tepi sungai ni. Harap-harap tak hujan lebat lah malam ni. Biasa kat sini memang hujan lebat sebab air pun sekarang tengah melimpah tebing ni. Malam ni harap-harapnya tak hujan lebat lah. Sebab semalam hujan slow-slow je. Tapi 2-3 hari sebelum tu setiap hari hujan dengan lebat dan jayanya. Okey. So pukul 6 baru nak start pasal tajuk. Harap-harapnya ada lauk untuk malam ni. Kalau ada baung, insyaAllah adalah makan-makan malam ni. Kalau tak ada baung, kita pergi kedai mamak malam ni. Pergi kedai. Pergi kedai lah malam ni. Makan kedai. Okey, Daus, Jom. depan lagi Luncur. Luncur. Kilo pada ni kena. 3 kilo 3 kilo 4. 3 kilo 4. Uish, aduh. 3,5. 3,4 2,2. Aduh ikan. Okey, tajuk yang pertama sudah labuh. Let's go. Okey, sekarang 6:08 minit petang. Daus tengah buka insurans lah. Selain daripada tajuk, kita pasang juga jaring sikit-sikit. Mana dah tahu tajuk tak nak makan, jaring kena. Untuk video kali ni saya malas nak buat VO voice over. Sebab kalau buat VO tu memang lambat betul video siap. Untuk trip ni saya malas nak buat VO. Saya terus cerita je sepanjang perjalanan trip kali ni. Kita tengok apa yang ada. Okey. Kembali kepada video yang dulu-dulu. Master Kam. Ini view sekarang ni memang best dengan bunyi-bunyi burung unggas, macam-macam benda ada waktu petang-petang ini. Bunyi agah je tak ada. Bunyi agah je tak ada lagi ni. Bunyi bau malam sikit. Ada anak ni Tomang warna merah. Banyak tu halus. Anak netas dah ni. Belakang awak. Anak netas dah. Siap dah ke? Bila buat kerja bertiga ni, ada 3 orang, saya banyak relax sikit lah. Co-pilot banyak buat kerja duduk tengah. Ada pilot. Ada co-pilot. Pilot duduk depan sekali. Ada kelendai. Ada kelendai Kelendai bro. Sedap bunyi hutan. Bau sedap dah hutan ni. Dah tak? Bau hutan ni sedap Segar. Ada rasa denyut ke? Tahu ni. Langkah ni mesti separau ni. Apa? Ikan goreng. Ikan goreng? Mangsa kita yang pertama lauk malam ni. Kata bakar Saif padu. Ni seorang tak? Puas awak nak ni. Boleh? Ada situ, ada situ. Puas kita hari tu. Ada lagi. Ada lagi? Ada lagi. Okey. Tu dapat tu. Pelampung ni Ada lagi. berdenyut-denyut. Maknanya kalau berdenyut-denyut tu ada barang bawah dia. Rasa gegar lah. Rasa gegar. Itu je nak tahu kalau main jaring ni. Nampak pelampung tu bergegar-gegar. Ada barang lah tu. Ada lagi ikan yang melanggar ni.
Oh dah. Apa? Malam ni lama tak makan nasi tepi sungai dah ya. Apa dah bayar dah gua gari. Kuali tak bawa ni. Oi. Betul. Kuali kecil je bawa. Kuali kecil. Niat tak bawa terus. Menu rahsia. Menu rahsia tu dia. Tak situ ah. Ikan terbakar mega padu mantap. Tu dia. Okay. Ada lagi. Ada harapan ni gasak ni. Ada lauk. Harap-harap ni gasak lah. Pada sini kita pesan banyak sikit. Tansi gasak awak, sedap je megang. Ikan yang kedua. Mudah je buka. Tinggal nasi habis ni kan. Ni belik. Kedai ni saya bawa ni. Apa nama ni? Lastik eh? Orang panggil lastik ni tak? Ya. Ke orang Kedah panggil apa? Terbe? Tinggal ni. Mercun nak sikit. Sebabnya kat sini musuh memang banyak sangat lah. Kera banyak di sini. Kalau kita tahan awal-awal umpan tajuk, memang makanan kera. Jadi makanan kera. Kalau lambat angkat tajuk esok pun, jadi makanan dia juga. Dia kutip umpan. Dia yang kutip baung. Petang-petang dia kutip umpan, pagi-pagi dia kutip baung. Dia pun nak bercakap. Tu guru. Ya rakam. Tak tahu dia tu mahal guru besar. Aduh. Okey. Sekarang ni kita orang nak menghilir ke kawasan sungai yang lebih sempit daripada yang tadi. Sungai ni memang agak sempit sikit. Lebar lebih kurang dalam 12 meter lah. Lebih kurang 10 meter, 12 meter je. Tengok apa yang ada di hujung sungai. 6.45 minit petang. Kita orang baru nak turun tajuk yang ketiga. Tadi kita pasang jaring, lepas ni pasang tajuk. Sampailah sampai gelap. Lebih kurang ada 62 mata tajuk. Harapnya murah rezeki hari ni dengan ikan baung. Memang harapkan ikan baung ni untuk jadi lauk ni. Umpan kita. Umpan kita macam biasa. Tebal sisik free. Tebal sisik beli. Jangan beli. Jangan beli. Kalau beli tu memang dia rasa dia lain sikit. Makan modal besar. Okey. Salah satu cara kita orang nak kurangkan gangguan kera. Ni. Batang tajuk ni cucuk dalam air. Cucuk dalam air terus. Kurang lah sikit sebab kera ni dia takut nak masuk dalam air ni. Mungkin lah dia takut. Tak boleh ambil dah. Sebab dia tahan kat dalamnya tu. Tepi tu. Kera kalau masuk dalam air. Wah. Betul-betul nak makan sangat tu kalau dia masuk dalam air ni. Nak ambil ke umpan juga. Dia nak jadi umpan. Hampir 100. Hampir 100 ekor. Tu dia. Meriah tak meriah umpan. Ya Allah banyak. Lebih 100 ni. Tak tahu lah. Rasa hampir kot. Hampir. 3 kali sauk. 3 kali sauk banyak. Sauk dalam kriau lah. Okey. Sebab tu kapal letih. Tidak, memang dia tunggu kita punya. Sini mana? Bersih telinga. Ni boleh ni tak? Ni tahan. Tahan ni. Tahan ni, tahan. Baru best. Buka telinga. Bersih telinga. Best lah. Berdesing. Kau cucuk. Tembak atas Mana? Situ? Tak yakin tu kalau cucuk. Elastik. Okey. Tu. Power ramai ada atas tu. Lari. Ada bunyi dia takut tu. Sana bergegar. Sana tu bergegar. Biar dia dulu. Boleh? Sekejap Boleh. Tu dia. Bau. Tak apa, dia lari tu.
main dengan master kamar. Aduh, tidak dia tunggu je kita. Tujuh 27. Bulan pun dah keluar tu. Bulan dah keluar dah. Awal bulan keluar. Kat bawah ni memang gelap 7.30 gelap tu. Cuba buka lampu tengok macam mana keadaan dia. Tu dia. Macam malam masa. Ada langit cerah lagi. Tu putih tu. Makan. Oh, Jawa. Aduh, sebut Jawa. Yang ada ni akuarium ke? Boleh sebarau? Ni kita laut kita bang. Ni kalau nak bela anak ikan, bukan anak ikan kosong tak apa. Kan apa tadi? Yang lampang Jawa. Tu dia. Lampang Jawa. Boleh lah Hama ya. Dah tak ada ikan langsung. Tak ada. Tu. Oh, merah, lampang merah. Buka kelah merah, lampang merah. Sekarang ni pukul 7.55 petang. Dah masuk waktu maghrib. Jadi kita akan berhenti sekejap, rehat, lepas tu sambung lagi. Buat ikan target, baung belum ada lagi ni. Belum ada laut baung lagi hari ni. Ni dia, lampang ekor merah Hama. Oh, okey, waduh mantap. Tak cepat sangat lah tu. Tu ya, saiz boleh tahan, lampau ekor merah. Mantap. Daripada hulu nak gilir. Ada rezeki Tok Yang. Tu. Oi, lucu dah. Tak bukan saiz dia tau. Lampau kosong tengok. Aku lampau. Beleming bibir kalau makan malam ni. Leming lah. Mana ikan? Okey, setakat ni ikan adalah 5 ekor. Lampam 2 ekor, lampam jauh seekor, terperas pula. Bakang 2 ekor. Sekarang ni kita nak rehat dulu untuk memberi laluan waktu maghrib. Let's go. Ya. Dah ikan Dos? Dah beli. Alright. Tak gerak kan? Alright. Beli. Kali ni baik-baik pula saiz apa tu kabat ni. Padu-padu, biasa saiz kecil-kecil je. Padan ni. Yes. Terang. Baru sedap macam ni. Satu. Okey, satu lagi. Ya. Lampu pelita kabat tak boleh tinggal.
Tidak, burang plastik, goncang-goncang-goncang. Kalau nak ni lah, kalau nak buah kunyit lah. Ni yang mana? Atas box, dekat dalam kereta, kat belakang. Itu dia, Daus dengan Kamar bertungkul lumus yang ikan apa yang ada hari ni. Lapar, memang lapar. Target bau tak ada bau lagi hari ni. Seekor pun tak ada lagi bau setakat ni. So lauk kita apa yang dapat tadi itulah. Wesh, lawa sangat stand lampu dia. Boleh makan. Mantap. Goreng. Ikan tak ada dah. Ni Daus tambah air sikit Daus. Bagi penuh lampu ajaib kita. Ini beli lain dah satu dah bocor dah. Pecah dia punya tiang dia. Tu dia. Ini dia. Hari ni kita makan. Kita makan dengan dia ni. Lampah. Yeah. Kepala dah Kepala terus. Satu bar. Wish. Muat untuk 3. Tu dia. Saya datang kat sudah. Boleh tengok TikTok lah Daus. Lain okey hari ni. Biasa lain susah ni. Kamar. Kamar. Lain apa? Padu kan? Telekom. Ini menu dia ni Korang nak tengok menu apa hari ni. Okey, menu hari ni saya nak buat pais ikan sebarau. Dengan pais ni saya tengah bancuh terpoyak lah. Ni ada lagi ikan lain yang saya akan masak sekejap lagi. Tapi sekarang ni nak buat pais dulu. Lepas ni baru fikir nak buat masak apa. Ni saya dah campurkan resepi di dalam ni sekali dengan daun kunyit tadi. Harap-harap menjadilah. Nak makan bawang tak kesampaian. Cantik tu. Bau dia je dah membangkit selera. Belum makan ni. Perut dah lapar. Perut dah lapar. Palu sikit. Ni kurang. Okey. Saya dah siap bungkus terpoyak tadi, ikan separau tadi. Tu saya nak panggang dalam ni je. Masak dalam periuk ajaib ni. Okey, lebih kurang 10 hingga ke 20 minit. Kita harap menjadilah, tak hangit. Suasana saya kat sini, saya masak ke tepi saya punya kereta je, dekat dengan lampu kat pokok ni. Harapnya tak ada hujan lah malam ni. Okey, sekarang ni saya nak buat bungkusan yang kedua pula untuk ikan lampam dan juga ikan temakang. Yang lain saya nak goreng. Alright. Sambil masak ni, rupanya dah ada surprise. Ada surprise. Oi, kuning betul tupai king. Tupai king. Aduh, tupai king. Ai. Tu. Tak makan tak apa lah. Oh, Jadi ingat.
Asam. Rasa terpoyak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Pahit-pahit. Rasa pahit-pahit ya. Oh, dia punya lembut dia. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia sedap pulut lah. Woi, tak cukup sebiji ni. Kena ambil 2-3 biji lagi. Sedap pulut ni. Dia punya isi dia. Ya Allah. Sedap yang tu. Sedap yang tu. Yang ni nak masak. Lembut. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Dia aja dah. Ingat ada rumah tidur di pindah ke. Dia kena aroma tu aroma. Bangkit naik. Hilang ngantuk oh. Bakar atas api ni lagi naik dia punya bau dia. Ya. Atas Dia bara kan. bakar sedap. Dengan daun pisau tak payah pakai ni lah. Saya pakai apa? Foil lah. Tapi kena buat tebal. Dia berlebar lah pisau. 3 lapis, 4 lapis kan. Kita bakar luar je. Lama tak betul. Betul. Ni tadi sebarau. Mak. Dia punya pergi dia. Ya Allah. Potong juga risau. Yang tadi lampam. Lampam. Ui, ya, harapnya habis kita makan. Kan siapa pagi esok Okey. Sekarang ni jam pukul 12.36 pagi. Kita orang baru siap masak ni menu dia hari ni. Ikan apa? Ikan pais. Ni ikan sebarau tadi. Ikan sebarau. Ini ikan lampam. 2 ekor lampam, 2 ekor sebarau. Ni ikan goreng. Ikan terperas dengan ekor ikan sebarau. Alhamdulillah, ni je lauk kita orang hari ni. Makan dengan nasi panas. Di bawah pokok apa ni? Kelapa sawit. Makan bertiga malam ni. Banyak sikit, barang banyak sikit baru dia meriah. Okay Dos, mulakan dulu. Kau nasi Dos. Nasi. Nasi ni. Kursi tu lah ada 2 je. Kita makan kat bawah. Ni makan kat atas lah. Ni kalau ni lap apa tu Untuk tu. Okey, mantap. Ini dia punya senduk dia. Allah. Dekat pula dah. Mana tu? Tisu dekat. Tadi ada minyak sini. Merengkit. Ya tak? Sikit tu makan. Ya. Dah lewat dah tengah malam dah. Nak tidur. Okey faham. Betul. Baik. Tak tahu kan. Ni. Dia persila. Dia persilakan mah. Kan nampak. Oi. Makanan di teban ni apa nama? Unggas. Unggas. Gitu. Ni mah. Ikan goreng. Kena selalu ni. Oh, sorry, sampai tak jatuh.
Okey. Beres. Mah jangan menghilang mah. Kita makan ni mah. Angkat terus kepala dia, kepala besar. Kepala besar biar dulu. Saya goreng lah. Banyak nyamuk. Mesti nyamuk rasa sekarang ni. Kuat yang katak. Bagi minum sikit ni. Syeh ni. Ada sambal benda tadi, sambal pelam. Buat tu bau pedas. Yang tu buat pedas tu. Tu kata mah kalau kena dengan bau ni mah. Lemah lah. Bau macam tak kuah mah. Tak pakai alas, dia alas dalam. Oh, alas dalam. Alas dalam. Aku tengok parahan. Bekeng kat parang tu. Ya, tak ada dah ni. Tambah ni. Okey. Sekarang ni dah pun pukul 1.29 pagi. 1.30 dah. Baru nak naikkan kemah. Kita orang baru siap makan. Kamal pun tengah buat unggun api tu. Gelap Memang tak nampak. Hidup api lah, hidup lah. Dia nak asap je Amal. Amal dia dah gelap tu. Daus tengah cari kayu-kayu api. Banyak nyamuk boleh tahan juga ni. Padu betul nyamuk. Okey. Sekarang pun jam dah hampir pukul 2. So kita orang akan tidur dulu. Pukul 5.30, pukul 6 akan bangun untuk bersedia melihat tajuk sebelum monyet naik. Macam itulah impiannya. Dapat bangun sebelum monyet bangun dulu. Suka dah kat belakang. Tapi impian ni sebenarnya setiap kali trip macam ni lah impian dia. Tapi yang berlaku sebaliknya. Okey, memang dah sangat ngantuk, perut dah kenyang. Masa yang terbaik untuk tidur, ini dah dia. Selamat malam. Assalamualaikum. Bye bye. Okey, sekarang 6.27 pagi. Kita nak bersiap untuk pergi kutip tajuk dah. Let's go. Ni kita tengok sikit tajuk yang pertama ni ada goyang-goyang sikit. Sekarang pukul 6.52 pagi. Adalah mana-mana dia. Gelap masih lagi gelap bawah pokok ni. Tapi itulah dia keadaannya.
Adalah bunyi-bunyi ok sikit. Kalau berantai ikan dah boleh berpais kita. Patut Tadi- malah tadi. Tak adalah jenuh makan tulang. Tu dia. Baung yang pertama tu ada anggaran hampir-hampir 1 kilo kat lah. Saya sepadu kat ni. Mantap, let's go. Kai, bergerak sampai ke atas tu kera. Tapi macam baung. Oi, dia menekan-nekan tu. Pada pokok tu. Dia nampak dah baung. Dia nampak dah ikan. Tu. Dia dah hai. Dia menekan-nekan. Oi. Dia menekan ini kan bukan. Dia menekan-nekan baung je yang best. Menekan-nekan buat kerja yang tak best. Sedap. Ada nampak lagi dah? Tak nampak lagi. Tak nampak lagi Kau nampak dahan pokok daripada jauh ni. Sedap ni bau. Tu dia. Okey mah. Saya pais. Saya pais ni. Baung yang kedua untuk pagi ni. Baung kuning buat abang pening. Kali ni betul-betul pening. Pening saya baung. Dah ada hari baru 2 ekor. Kita orang kat bawah ni. Dia belengkor kat atas tu. Apa dia yang belengkor? Tengoklah. Nampak dah nampak? Mana hitam kuning. Hitam belah kuning tu. Ular tu apa? Ular tiong. Ular putih. Ular putih pun ya kak. Cicik emas. Okay, let's go. Kita kutip yang lain. Ni dia ikan sisik yang pertama untuk pagi ni. Ikan lampam ekor merah. Ikan ni kalau goreng ni. Kalau goreng jadi berkasar pun sedap ikan ni. Koyak. Tentu poyok lagi lah. Sedap. Double sedap. Pelampung tu goyang saja. Ada. Apa lega lah sikit nampak kan? Tu yang kita mahu. Macam sangkut sikit je. Tak kena pun insang dia apa pipi tu. Dia nak koyak ah. Pegang misai. Padu ilmu pegang misai bahar guru. Sekali dia shoot ni hilang. Tak cedera mana pun. Nak kena tang koyak je ke? Koyak rabak tengok dah ni. Tu ada ikan dia ikan selat. Tu dia. Saiz kilo ni. Aduh mantap. Baung kuning buat abang pening. Pening ni. Pening trip ni pening. Tu. Ikan selat. Ikan selat ni dua dia punya tulang ya Allah. Banyak lampang tu. Ada lampang kat situ tepi dia rupanya. Kalau ada gosok kita tak ada. Saya lampang. Sedap lampang. Ni lagi. Ni ada geng ni dia. Tu dia. Berkawan dengan Jawa berkawan dengan Jawa. Sehati sejiwa. Ada sikit lagi. Sampai depan tu tengok apa yang ada lagi. Itu putih ikan lah tu. Tengok ni. Melaya lagi. Peras. Lembut tu peras. Dah lampam. Tu macam baung. Macam baung pada daun. Daun kunyit. Ni dah seronok ni. Dia nampak putih-putih ikan dekat dalam air ni. Rasa seronok je. Tu dia. Macam ni lah yang seronok. Ada baung lah. Tu. Pukul lagi. Alhamdulillah. Mana tadi tak dapat makan baung ni pagi ni. Alhamdulillah.
Fuh. So tu pegang. Okey, sekarang jam 10.33 pagi. Baik lah, 10 lah. Baru nak sarapan. Baru nak sarapan kita ni. Oh tu. Kepala sebarau. Buat masak benda? Nama? Faiz. Muhammad Faiz. Muhammad Faiz. Muhammad Faiz. Tempoyak. Oh, tu dia. Habis lah ni. Ni bertulang. Kama. Boleh dah seekor tu belah dua. Awak ekor daus. Kepala. Atas. Oh, kamu ambil yang ni yang goreng je. Ni pun dah kira banyak sangat dah ni. Okey, nak kuah. Sebarau nyaman tadi. Masak lebih untuk pagi ni terus. Dah suka sebarau dah. Ekor sebarau. Okey, sekarang 11.59. Nampak ke? Nampak tak nampak jam ni? Jam ni tak dapat nak nyala. Tengok tu ke 11.59. Pukul 1 lah. 12 lah tak? Pukul 12 baru selesai. Kita orang dah selesai semua dah ni, sekarang dah kat rumah dah. Inilah total hasil yang dapat dalam trip ni. Tadi Kamal dah bawa balik dah bahagian dia. So ini yang tinggal untuk kita orang. Adalah sikit walaupun tak banyak tapi tak kumpul terus. Alhamdulillah, syukur Ni anggaran dalam 7-8 kilo lah. Boleh lah. Kan? 6 dah kan total? 6-7 kilo. Okey, syukur. Alright. Terima kasih kepada korang yang menonton video ni, yang sudi komen, yang sudi like. Alhamdulillah, korang memang terbaik. InsyaAllah nanti kita akan repeat lagi dengan menu yang tak kesampaian malam tadi. Kita cadang nak makan pais ikan baung tapi tak dapat baung semalam. Pagi ni baru ada baung. InsyaAllah nanti kita akan repeat lagi. Tak puas. Okey, sehingga kita jumpa lagi di lain episod, di lain edisi, di lain video, InsyaAllah. Akhir kata daripada saya, Assalamualaikum, bye bye. Terlampau Jawa dah tengok besar sikit je daus.